Assalamualaikum. Sama saya Makcik Kampung Channel. Hai, apa khabar semua? Hari ni saya rasa macam nak masak daging korban. Daging korban itu ada lagi sikit. Saya rasa macam nak masak black pepper. Jadi saya nak mukbang daging dengan anak-anak. Okey, jom kita ke dapur saya. Let's go. Ni dia dagingnya. Adalah sikit lagi beleng-beleng itu. Saya nak masak daging, masak black pepper. Jadi saya tunjuk bahan-bahan dia. Okay, ni dia bahan-bahan tumisan dengan garnishing lah untuk masak black pepper. Saya pakai halia, cili padi, cili kering, tomato, bawang holland untuk garnishing satu, nak blender satu. Yang ni nak blender bawang merah dengan carrot. Carrot untuk garnishing dia lah. Okey, ni black pepper. Mesti kena ada black pepper lah. Sebab kita dah masak black pepper kan. Tapi tak berapa banyak pun. Sebab apa? Saya letak cili kan, takut pedas. Saya suka kalau masak black pepper mesti saya letak halba ni. Jintan manis dengan jintan putih ni dengan ketumbar. Memang kalau saya masak daging, saya akan letak ni lah. Okey, jom kita tengok. Okey, stay tune. Okey, sebelum kita nak mula masak, kita kenalah potong bawang semua. Okey, kita potong bawang dulu lah. Sikit kita potong bawang lah. Merah, bawang holland untuk garnishing. Bawang merah ni saya nak buat blender kan dia. Blender. Okey, yang ini bawang kulit dia macam biasa lah. Okey, nampak tak? Sorry gitu nampak kan? Bawang kulit dia. Bawang kulit? Tengok ada suara siapa tu? Ada suara budak kecil. Okey. Ini kita buang tangkai dia, nanti kita buang biji dia. Okey. Carrot ni saya nak buat garnishing dia. Cantik sikit kan? Kalau masak black pepper ni dia nampak oren-oren tu. Tomato pun sebiji saya nak buat garnishing. Sebiji lagi saya nak buat blender kan dia. Jadi dia potong, satu blender, satu garnishing. Yang ini pula buang tangkai dia. Macam biasalah kita buang tangkai kan. Cili kering, kita buang biji dia. Lepas tu saya nak blender kan. Saya tak pakai banyak sangat cili kering sebab takut pedas ya. Sebab saya pakai cili padi sikit. Dengan black pepper tu kan pedas. Okey. Nak basuh tu, kejap lagi kita potong-potong blender. Okey, saya nak potong bahan-bahan untuk blender. Ini bawang merah. Blender kan ni. Okey, Allah Akbar. Okey, ini saya nak blender. Ini saya nak blender. Tomato saya nak blender. Allahu Akbar. Okey. Halia
pepaya pun saya nak blender. Cili padi saya nak blender. Okey, saya terlupa nak letak tadi serai. Serai wajib ada dalam masakan saya, mesti ada serai. Okey, saya nak blender. Okey, yang ini semua saya nak blender, termasuklah dengan black pepper tadi. Okey, yang ini, okey, bahan yang untuk garnishing ni, bawang ola ni saya akan potong macam ni lah. Macam ni. Okey. Bawang ola ni sedap oh. Dia bawang ni kan manis kan. Semua tahu bawang ni manis. Okey, tomato. Ni pun saya nak buat garnishing. Kakak. Saya potong macam ni. Tu tempat buang kulit carrot. Pila. Dengan apa? Sekejap. Ni carrot Carrot. untuk garnishing. Lepas tu tak sambil-sambil tu. Sekejap. Nanti kena tangan. Tak kena tangan. Ha? Takut kena tangan. Okey, saya potong macam ni lah. Untuk garnishing. Oh, semut. Okey, black pepper saya campurkan dalam. Ini yang garam dalam satu sini telur ni. Okey. Black pepper. Okey, saya nak blender yang inilah. Black pepper, jintan dengan ketumbar. Okey. Halia, tomato. Masuk je sekali. Cili padi, cili kering dengan serai. Masuk je sekali. Bawang merah dan bawang holland. Okey. Dan satu lagi bawang putih. Tadi terlupa nak keluarkan. Okey. Saya nak blender. Okey, ni bahan-bahan yang saya dah blender. Yang ini saya nak tumis. Okey, masukkan ni nantilah lepas masuk daging. Okey. Saya nak potong daging ya. Stay tune. Daging ni dah lembut sikit lah nak potong. Kita dah campur dengan ada tulang sikit ya. Tulang ni boleh buat rebus. Ada sikit je daging nak buat masak. Itu masak sikit je. Ada bela. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak habis pun ni, masak sikit je, separuh je. Okey, saya nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, tumpunya pisau. Ni daging daun korban hari tu ni. Saya masak sikit je itu, ada belennya. Belen pun banyak lagi. Dia orang bagi banyak. Kat sini dekat PJ ni dia orang bagi banyak sebab ada yang asnaf kan. Asnaf dia orang bagi banyak sikit. Tak ada banyak sangat. Nampak je banyak dalam tu. Itu saya masak sikit je, masak tulang. Okey, kita nak potong-potong daging ni.
Saya suka buat masak black pepper daging ni. Daging fresh ni kan dia tak lama, tak liat, dia cepat, dia lembut. Okey, alhamdulillah daging saya dah habis potong, dah cuci dah. Okey. Saya dah masak, okey. Jom kita tengok saya masak. Okey, saya nak padamkan kuali dulu. Padamkan kuali, jadi saya letak minyak. Okey, kuali dah panas, kita letak minyak. Bismillah. Dah panas. Okey, saya nak tumis bawang ni. Bagi dia naik bau Panas ke? Tak panas kuali kita ni. Bismillah. Bau nak panas. Tumiskan bawang golden dulu dah. Kalau saya orang ini masak naik bau sikit. Saya buat jari sangat tak apa. Lagi dia naik bau ni. Tak naik bau ni. Okey. Saya masukkan bahan-bahan yang saya blender tadi lah yang ni. Bismillah. Kita tunggu dia sampai dia pecah minyak dulu. Lepas tu baru kita akan masukkan daging dalam ni. Daging pun lama nak masak ni, dalam 40 minit. Okey. Okey, tengok ni. Yang ni dah apa? Dah melegak dah, dah ada. Nampak minyak naik sikit kan? Okey, kita masukkan daging. Kita masukkan daging lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan daging. Pergi sayang. Elok. Elok tau. Masak daging ni, walaupun daging fresh pun kita kena masak lama sikit lah. Biasa kan daging mana boleh cepat lembut. Dia kurang pun 40 minit. Okey. Tunggulah dalam 40 minit lagi. Sebelum tu saya nak masukkan apa ni? Sos tiram. Bismillah. Masukkan sos tiram dulu, bagi dia masak sebati rasa dia sos tiram. Okey sayang. Tak situ. Anak-anak ni ada dekat sini je dia orang ni. Kena ni panas ya. Ni kan saya nak masukkan kicap pekat sikit. Sebab ni kan pucat kan, dia masuk ni dia pucat. So kita masak sikit ni kicap pekat. Nampak dia hitam sikit kan. Black pepper kan ada gelap sikit. Sini kita masuk sikit. Kita tunggulah selama 40 minit. 30 ke 40 minit dulu lah. Sekarang ni dia dapat pucat. Sekejap lagi dah nak masak nanti daging dia dah sebati dengan kuah dia. Nanti dia lagi cantik lah colour dia. Okay. Tunggu 40 minit. Okay. Stay tune. 2,000 years later. Okay. Alhamdulillah. Dah hampir 40 minit lah. 30 minit lebih. Saya masak daging ni dah lembut sikit. Dah kelembut banyak tak je lah. Sedap-sedap makan. Pecah minyak. Okey, saya nak masukkan carrotnya. Bismillah. Okey, dengan tomato. So, carrot tak payah lama sangat. Sedap kalau kita dapat tengok ada orang-orang dia kan.
saya dah masukkan carrot dengan tomato. So, saya dah masukkan garam satu sudu garam. Okey, sepuluh rasa Maggi satu sudu dan gula. Okey, masuk satu sudu. Okey, kemudian kita kacau. Bau daging dah keluar dah. Apa putih makan. Ada tu tak makan lagi. Ni ada kat pukul 4 dah. Anak-anak balik sekolah pun dah belum makan lagi. Lagi nak makan. Tapi pagi dia orang makan dulu lah. Mak dia makan pula. Okey, alhamdulillah. Okay. Daging kita dah siap. Sekejap lagi kita makan. Hai, saya dah habis masak. Okey, ini nasi saya. Ada tomato dengan cili. Sebabnya saya terlupa nak beli sayur tadi. Makanlah tomato. Okey. Ini dia. Ini dia daging yang saya masak tadi. Ya, nak tumpah nanti mah. Okey, saya nak makan Bismillah. Ah, Jemput makan semua. makan. Dan kita makan daging, kita kena minum air. Air apa nama? Limau. Air limau. Supaya yang mana tu sumbat-sumbat kena daging tu boleh seru tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baikkan. Mama? Makan tak? Oh no. Makan tak ke? Kenyang nak minum air macam. Bukan nak makan pun. Memang tak nak makan. Okey, suapan pertama untuk penonton. Suapkan ketik. Nyam mama. Makan mato. Cuba. Ini pedas lah. Tak pedas. Tak. Pedas lah cuba. Pedas. Mau tak? Nak? Tanah. Ada cili. Ini sedap. Pedas. Sili. Pedas tu sedap. Tu sedap. Nak? Bau mulut mama jadi sili. Cuma makan tomat dua. Adik Adik lah. Adik cumi. Dah duduk. Ni adik. Tadi duduk depan. Ni nak tengok mama makan. Tengok Dia datang. mama buat YouTube. YouTube. Jangan lupa subscribe Mama Acik Kampung channel. Tak? Mama. Nak ni. Adik cuba makan cili adik. Makan adik makan. Sedap tak? Mulut mama jadi sedap. Tak nak. Dia kan makan nasi. Dah makan. Dah makan 10 hari seminggu. Dia orang kalau makan telur je. Telur? Tak ada telur. Ha? Ada telur. Ada keropok je. Apa ya? Apa dah habis? Tu. Depan mata. Dia orang ni memang peneman saya makan setiap hari. Setiap hari saya makan dengan orang teman. Janganlah dek. Adik, adik. Kakak, tumpah air dulu ya. Air nak air, bagi kat adik air kakak. Mama tolong ambil tisu mah. Ambil tisu. Papa. Cakap mama. Tisu lah. Mak dia mak gubang kan. Anak kaktus kampung. Kampung sedunia. Makan. Nak eat it? Nak eat? Come on. Mama, kan? Gila. Tak.
tu mah. Nak. Dijilat lidah. Sulung. Jom sikit. Balulah, Nak sulung. Dah nampak lah muka tu. Dah 16 tahun. 16 tahun. 6 tahun. 16 lah. Ya, kakak 6 tahun. Betul lah. Mama berapa tahun? Mama berapa tahun? Mama. Mama bau Mama muda bau lagi. Mama bau 100 tahun. Betul lah 100 tahun. 40 tahun betul ada. Apa tu Ma? Daging tadi. Daging. Kau suka daging? Buka. Tapi tak boleh makan hari. Cuma kita ambil nasi. Ambil tak? Anak. Nasi. Masuk tak? Makan. Mana dah tu? Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan? Nak muka luar ni? Alah, adik ni sibuk. Adik kau ni suka Mana tu adik sayang? Lepas tu dia. jatuh nanti. Katanya kita buka, lepas tu kita celuk dekat air mau. Mau makan tu daging dengan cili. Yang mulut mama ada sili. Hah? Yang mulut mama ada sili. Alamak. Ni makan tomat mama. Tak ni. Tomat masuk ke tomat ya? Terus. Yo. Ni mah. Tu mah. Ni mah. Ada buah lagi. Tu. Yang kuning-kuning. Makan ni mah. Nak makan. Okay dah. Selesai. Habis. Habis 10 tahun. Oi. Apa? Tangan. Apa? Habis satu piring. Kenapa? Habis. Sekejap cuci tangan. Cuci tangan. Okey, dah cuci tangan. Tadi makan cili tak rasa pedas. Ni rasa pedas sikit. Okey, minum dengan air limau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Marahnya pedas ke? Okey, kau dah tengok kan saya masak. Saya ni tadi tak ada belilah bahan-bahannya. Sebab bahan-bahannya dah ada kat rumah. So, saya masak lah. Apa yang ada dekat rumah. Yang ada daging lah. Daging dengan ayam. Hari ni saya buat daging. Daging korban itu ada balance sikit. Kejap lagi pula. Lagi sikit lagi. Tulang dengan daging. Nanti ada masa saya nak buat sup. No. Kepek. Okeylah. Sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa apa anak-anak mama? Like, share dan subscribe Makcik Kampung Channel. Bye. Assalamualaikum. Nanti Bye. kalau ada apa nak buat apa-apa ke, masak apa-apa ke, boleh komen kat bawah. Okay, bye. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Bye.